Hai, saya Batrisha. Hai, saya Riza. Hai, saya Danish. Hai, saya Hafiz. Kami dari kumpulan Ecostem Bio. Nama projek kami ialah Aqua Sentinel. Projek ini dikaitkan dengan SDG 11 Sustainable Cities and Communities. Riza, macam mana sungai ini boleh tercemar ya? Sebenarnya, sungai-sungai di kawasan bandar sering tercemar akibat sisa minyak dan juga bahan kimia. Selain isu pencemaran, banjir juga kerap berlaku akibat hujan lebat dan pemantauan yang tidak efisien. Oh, kalau macam tu, macam mana kita nak atasi sungai yang tercemar? Kita boleh mengatasi sungai yang tercemar dengan menggunakan batang pokok pisang. Batang pokok pisang boleh menyerap kotoran dan minyak di dalam sungai. Biasanya, batang pokok pisang ni dibuang selepas dituai. Jadi, kita boleh memanfaatkannya untuk membersihkan dan menjaga sungai kita. Nak tahu tak projek apa yang kita orang akan lakukan dengan batang pisang ni? Iaitu Aqua Sentinel, satu inovasi pengesan banjir berasaskan IoT. Projek ini menggunakan biosorben daripada batang pisang dan karbon aktif untuk menyerap bahan pencemar yang ada di dalam air. Aqua Sentinel ini dilengkapi sensor yang dapat mengesan banjir. Sensor ini dihubungkan ke sistem IoT yang membolehkan notifikasi dihantar terus ke Telegram. Pelampung biosorben ini mudah alih dan boleh dihasilkan dengan kos yang rendah. Macam mana benda ni berfungsi? Jom kita tanya Danish. One eternity later. Danish, macam mana Aqua Sentinel ini dihasilkan dan berfungsi? Aqua Sentinel yang dibuat daripada bahan pokok pisang yang telah dikisap, dikeringkan dan dicampur dengan karbon aktif. Ia terapung di dalam air menggunakan botol mineral sebagai pelampung. Biosorben pada Aqua Sentinel menyerap minyak dan bahan pencemar. Apabila sudah tepu, ia boleh digantikan dengan batang pisang yang baru. Sensor banjir akan aktif jika paras bahaya dikesan. Data akan dihantar ke ESP32 untuk diproses dan disambungkan ke internet. Sistem akan menghantar notifikasi ke Telegram secara automatik. Antara kelebihan sistem Aqua Sentinel ialah pertama, kos lebih rendah berbanding dengan sistem pemantauan banjir konvensional. Kedua, sesuai digunakan oleh komuniti setempat. Ketiga, boleh digunakan di sungai, parit besar atau kawasan yang selalu dilanda banjir untuk memberikan amaran awal kepada penduduk. Keempat, memberi peluang komersial untuk pihak berkuasa tempatan atau industri yang mahu meningkatkan pemantauan alam sekitar. Jangka masa pendek, Membangunkan prototipe DIY dan ujian berkesanan Aqua Sentinel dalam menyerap minyak dan ujian sensor banjir. Mengintegrasikan IoT dan Telegram untuk menghantarkan notifikasi secara langsung. jangka masa panjang, Peningkatan berkesanan Aqua Sentinel melalui penyelidikan dan ujian makmal. Kerjasama dengan agensi kerajaan dan NGO untuk pemasangan di kawasan yang berisiko banjir. happy.